Tips kumpul deposit rumah RM50,000 dalam tempoh 5 tahun. Okey, 5 tahun lagi bersamaan dengan 60 bulan. Target untuk ada emas sekitar 80 gram. Cara dia mudah sangat. Yang pertama, suami dan isteri buka akaun emas gap masing-masing. Jangan gabungan simpanan dekat dalam satu akaun. Lepas tu, suami simpan 0.7 gram sebulan, isteri pun simpan 0.7 gram sebulan dekat dalam akaun gap secara konsisten selama 60 bulan ataupun 5 tahun. Selepas 5 tahun, akaun suami dan juga isteri akan ada sejumlah 80 gram emas. Hari ini 80 gram berharga RM47,000. Dengan kenaikan harga emas sekitar 10% setahun, harga 80 gram emas tu akan meningkat lebih daripada RM50,000 selepas 5 tahun. Kenapa kita tak simpan duit? Okey, duit nilai dia boleh susut dan kebanyakan daripada kita ni kalau nampak duit dekat depan mata lebih mudah terguna dan terbelanja. Tapi dengan emas, kita akan dapat elakkan simpanan kita daripada mudah bocor dan kita akan lebih termotivasi bila tengok gerak emas ni meningkat setiap masa. Sebab target kita lebih jelas. Dan yang paling penting, harga emas tu akan meningkat. Dengan adanya platform akaun Gap Public Gold, simpanan kita akan jadi lebih mudah untuk bertambah. So, jadikan emas ini sebagai strategi bijak untuk kita memiliki rumah. Sebagai pasangan suami isteri yang nak bermula, kongsikanlah video ini kepada pasangan masing-masing. Bagi yang ingin mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh isi browser dekat bawah tu untuk bisa tunjukkan langkah dan cara terbaik dalam simpanan emas.